Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi masakan rumahan lagi, iaitu yang bahan utamanya ialah ketam. Nah, ini semalam saya ada beli ketam 6 ekor, lebih kurang RM52 macam tu. Bukan saya yang beli tapi atuk. Jadi ini pertama sekali kita nak siang dulu ketam ni. Jadi saya kalau masak ketam jarang saya kopek. Ada orang kan suka kopek belah dua kan. Macam saya suka seko-seko macam ni. Atuk saya sejak zaman-zaman atuk nenek saya memang cara masak ketamnya macam itu. Ni tadi saya dah siang, saya dah berus gigi yang bersih tu, baju bersih, cengkang luar dia tu. Dan yang kuning-kuning tu kata penjualnya telurnya. Jadi saya tak buang lah. Lalu ni saya nak perah limau sikit bagi hilang bawahannya. Dan untuk bahan-bahan di sini saya menggunakan bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih. Lalu saya juga menggunakan halia, kemudian lengkuas, diikuti dengan serai, dan juga saya menggunakan cili kering. Bahan yang seterusnya di sini saya juga menggunakan ketumbar, diikuti dengan jintan manis, jintan putih. Bahan yang selanjutnya ialah santan. Saya malas nak guna santan perah, jadi saya guna santan kotak. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan nenas. Jadi menu kita pada hari ini ialah ketam masak lemak Johor campur nenas. Jaga semua bahan-bahan tadi kecuali ketam dan kita punya serai. Saya nak blender lah bahan-bahan yang lain tu sehingga lumat. Langkah yang selanjutnya, tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Setelah minyak panas, turunkan serai, tumis bagi harum, kemudian masukkan bahan-bahan atau renca-renca yang telah kita kisar. Lalu macam biasalah kita tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau, dan bahan tumisan kita pecah minyak. Nah, setelah pecah minyak, bolehlah masukkan kita punya nenas. Kita nak bagi aroma nenas tu keluar. Dan sambil tu jangan lupa letakkan garam, gula dan penyedap rasa atau MSG ni bagi yang guna. Yang tak guna boleh skip. Kogor rata, kemudian bolehlah masukkan santan cair terlebih dahulu. Macam mana guna santan kotak tu, campurkan sekali dengan air. Nah, ni kita biarkan hingga ia mendidih kuat. Lalu di sini saya nak tambahkan sedikit lagi air kerana saya rasa kurang sebab kita punya ketam 6 ekor besar-besar. Setelah mendidih kuat, bolehlah masukkan santan pekat. Kemudian bolehlah masukkan kita punya ketam. Nah, anda biasa kalau ketam sukanya masak apa? Dan biasanya anda suka seko-seko macam ni atau anda kopek terlebih dahulu cengkang luar dia tu. Semuanya bergantung kepada selera masing-masing ya. Dan ikutlah cara masak dan juga selera masing-masing. Lain orang lain caranya. Nah, siap sudah ketam masak lemak Johor kita. Bagaimana menurut anda? Mudah kan? Jadi lepas ni bolehlah cuba sendiri rumah dan menilai sendiri sama ada ia kena ataupun tidak dengan tekan anda. Jadi macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like, jangan lupa share agar mereka yang lain turut dapat mengetahui resipi ni, dan jangan lupa subscribe for more video. Bye bye guys.